Okey, selesai kami makan di restoran King Crab tadi, kami pun dibawa ke resort kami iaitu Tomamu Resort Hokkaido. Now you see this one. This is the tunnel. Now over here, this is tower 2. Tower 1 is beside. So this one you can walk over there. Here ada hotel. Terujalah sangat saya dengan hotel ni. Depan tu adalah pakaian untuk kami main ski ataupun snowboarding keesokan harinya. Semuanya dah termasuk dalam package. Nuskin bayarkan semuanya. Kita nak naik dulu, lepas tu turun balik. Naik dulu lah. Naik dulu lah. Yay! Welcome to our room. So cantik, alhamdulillah. Let's look at the view. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, cantik. Wow, we got the best view. Ya Allah, cantiknya. Ya Allah. I'm definitely not going to ski down there. Menakutkan. Ya Allah, cantiknya, subhanallah. Alhamdulillah, Hazam min fadli Rabbi. Tak pernah terfikir pun nak dapat duduk dalam hotel mewah macam ni. Yang di ski resort pula tu, satu malam show lah beribu-ribu. Tapi semuanya Nuskin sponsor. Thank you Nuskin. Tak cukup dengan hotel 5 bintang, kami dihadiahkan dengan goodies lagi. Setiap seorang dapat semua hadiah-hadiah ni. Ada power bank, ada shawl, ada purse. Memang sangat thoughtful lah, setiap hadiah tu sangat special. Tapi saya rasa paling best sekali adalah view ni. Susah nak dapatkan. Not too far away. Yeah, we're waiting for the dinner. And this is the long queue. But we are so used to it because we done LTS, which is long queue. Puas berehat di bilik, kami makan malam pula. Waktu makan malam ni, kami diberikan voucher untuk makan di mana-mana restoran di resort ini. Kami memilih untuk makan di restoran yang paling besar di resort ini. Memanglah makanan tu kita janganlah pergi tempat yang ada ayam, daging, semua tu tak halal lah kan. Tapi sebenarnya ada banyak juga makanan yang kita boleh makan. Salad, telur, mi. Nanti saya tunjukkan satu-satu apa yang kami makan di sini. Ini adalah antara benda halal yang kita boleh makan kat sini lah. But I'm telling you, so fresh, so sedap. Tak macam kita makan di Malaysia. Ini sotong lah. Si salmon, so sedap. Ini video mukbang. Mukbang. Ini benda-benda kita boleh makan. Contohnya mi soba. Salmon sedap. Ini adalah sotong yang digoreng tempura. Itu ada octopus. Punyalah best makan sampai terlupa pula. Gambar encik suami kat sebelah tu tak masuk dalam frame. Salji turun lebat malam tu. Sangat cantik pemandangan kami semasa makan malam. Kalau kat Malaysia makan sushi asyik layan anak je kan. Masa ni lah dapatlah kami layan each other.
Habis makan, layan kopi. Lepas tu kami beranikan diri untuk pergi ke Ice Village yang sejuk itu. Oh, dia apa lah ni? Oh, kedai. Kedai ni dalam ice igloo. Macam igloo. Masya Allah. Ada roti di atas ais. Wah ni, ice chair. Dia masih masak pula sini. Sejuk tempat ni, sejuk. Jadi tempat paling best saya rasa di sini adalah tempat ni. Tempat kita boleh panaskan tangan kita kejap. Setelah mendapat sedikit kekuatan, kami pun keluar untuk ke puncak Ice Village ini, iaitu tempat di mana orang boleh flying fox dan juga ice skating. Kejap lagi saya on suara, dapat ambil gambar 2 keping macam ni. Cukuplah kami pun beredar balik sebab tak tahan, sejuk sangat. Balik tu kami try lah cari hot chocolate ke apa kot ada jual kat sini kan. Nan Hado. Rindung sekejap. Akhirnya kami sampai kembali ke bilik hotel, pergi ke souvenir shop.